sini, ini antara koleksi batik blok yang lama. Dan Abang Khairi dia mempunyai skill ataupun upaya untuk membuat penambahbaikan. Sebab dia masih boleh digunakan. Seperti kita lihat ada struktur yang mungkin yang sudah berkarat tu mungkin boleh dibaiki balik. Yang kat hadapan ni batik-batik blok yang baru, berdasarkan tempahan yang diterima oleh pelanggan Abang Khairi lah. Yang ini punyalah susah, kecil-kecil, halus-halus. Susahnya nak buat. Kalau melihat dekat sini, ketelitian membuat batik blok amat penting. Kerana apabila hendak digunakan dalam proses batik blok, kualiti garisan tadi tu perlu sama dengan rekaan yang diberikan. Hafiz, kita dekat sini satu hari atau macam mana ke? Kita nak pergi mana-mana ke? Sebentar lagi kita akan pergi ke UMK, di mana saya akan berkongsi dan melihat koleksi-koleksi saya yang lepas. Kemudian esoknya kita akan pergi bengkel batik blok, di mana kita akan pelajari macam mana nak corak di atas permukaan kain. Tak sabarnya. Saya nak buat lah. Boleh? Boleh? Okey, jom. Balik je dari kilang terus dapat idea untuk dapatkan design baru. Boleh tak awak ceritakan macam mana awak boleh dapatkan inspirasi untuk buat corak-corak yang baru? Sebab bagi saya sangat susah kan untuk fikir macam mana nak buat corak baru and all that. Boleh awak ceritakan sikit? Biasanya saya akan buat kajian terlebih dahulu. Jadi untuk mereka corak motif, selalunya saya akan melihat pada elemen-elemen tradisi. Kerana kita perlu ada apresiasi kepada nilai warisan kita, ya. Selepas kita dah tengok subjek apa yang kita nak buat ataupun inspirasi apa yang kita nak gunakan, kemudian saya akan mula mereka bentuk ataupun membuat rekaan fashion tersebut. Hafiz, sini saya ada nampak ada motif batik blok dekat atas beg. Jadi kita boleh letak motif batik ni dekat mana-mana ke? Dekat jaket, dekat topi, atau ada material tertentu je yang kita boleh letak motif batik ni? Okey, asasnya dia motif tu dibentukkan sedemikian lah, ya. Ini yang blok yang saya reka. Okey, dan kesemewahannya sekarang dengan ada teknologi baru, ya, teknologi moden, kita boleh letakkan motif-motif batik blok pada apa sahaja permukaan fabrik yang ada dijual di pasaran. Contohnya kalau dilihat di sini, saya letakkan motif corak tadi pada permukaan polyester, tapi ini dicetak secara digital. Tapi motif batik tadi tu boleh digunakan kembali, tidak ada had pada zaman sekarang. Yang saya ingat bermulanya memasuki pertandingan peringkat nasional, iaitu Piala Seri Indoi. Di situ kita dipertanggungjawabkan untuk mereka bentuk 3 jenis rekaan dalam kategori fashion. Jadi itulah kali pertama saya menggunakan batik blok dan juga digabungkan dengan fashion. Hafiz Rahman ni bukan hanya seorang pereka, tapi dia juga merupakan seorang pensyarah yang dapat memberi inspirasi bukan hanya orang-orang luar, tapi juga anak-anak murid dia. Dan di situlah saya nampak usaha dia sebagai seorang yang memperjuangkan batik Malaysia, khususnya batik blok. Apa material-material yang
sesuai untuk batik blok ni? Baik Atika, mudah saja. Untuk dalam pembuatan batik blok, kita ada beberapa pilihan fabrik yang boleh diguna pakai. Yang selalu diguna pakai dalam industri batik Malaysia ialah cotton poplin. Ianya lebih bersesuaian dengan cuaca kita yang agak panas di sini. Macam ni lah, jadi senang kita nak pakai mana-mana pun Betul. boleh. Macam ni saya gunakan cotton poplin disebabkan struktur kainnya yang agak keras dan mudah dibentuk. Jadi kita gunakan kain tersebut dalam rekaan ni. Selain itu kita ada juga kain linen. Kain linen dia lebih keras daripada kain cotton tadi dan amat popular di kalangan jejaka-jejaka untuk membuat baju-baju casual dan juga formal untuk batik blok tadi. Encik Hafiz telah bertugas di UMK ataupun Fakulti Teknologi Kreatif Warisan ini secara spesifiknya selama lebih kurang 7 tahun, bermula daripada tahun 2012. Bidang kepakarannya adalah bidang fashion di bawah Jabatan Reka Bentuk dan Teknologi Kreatif Fakulti ini, dan beliau mempunyai inisiatif yang sangat hebat di mana telah menyertai pelbagai pertandingan, antaranya pertandingan Piala Sri Endun dan juga Kuala Lumpur International Fashion Week. Dan kedua penyertaan beliau dalam pertandingan ini telah menunjukkan satu penampilan yang sangat baik apabila beliau mengangkat warisan itu dalam fashion yang dihasilkan. Tahun lepas saya mendapat tempat kedua di dalam Piala Sri Endun kategori fashion. Di situ menunjukkan dengan usaha yang jitu, semangat yang tidak putus asa, kita boleh mencapai sesuatu kejayaan yang kita impikan. Perbezaan antara batik Malaysia dan batik Indonesia apa yang saya nampak selama ni, kalau batik Malaysia tu corak dia tak adalah padat sangat dan dia menggunakan warna-warna yang vibrant, yang happy. Dan batik Indonesia pula corak dia agak padat dan menggunakan earth tone dan warna-warna bumi, dan itulah kita harus bangga dengan batik Malaysia kita sendiri. Di dalam industri kita ada beberapa pilihan juga. Yang pertamanya kita akan menggunakan pewarna daripada alam, ya. Seperti yang dilihat di sini, warna biru ni kita perolehi daripada indigo dan yang buat denim tu. yes, ya betul, yang membuat denim itu. Kemudian yang seperti warna coklat ini diperolehi daripada daun ketapang. Jadi proses pembuatan menggunakan pewarna alam semua jadi agak rumit, tapi dia memberi kesan yang sedemikian, ya, sesuatu yang unik untuk diguna pakai. Hafiz, saya difahamkan awak ada darah Sarawak. Jadi awak dapat idea motif-motif ni daripada Sarawak kan, macam mana? Betul, saya ada darah Sarawak, ayah saya daripada Miri. Jadi untuk membuat rekaan, saya banyak menggunakan inspirasi daripada negeri Sarawak. Ini adalah kerana saya ingin mengenengahkan warisan saya kepada pelanggan-pelanggan saya di sini. Dan seperti yang kita lihat di hadapan ni, ini rekaan yang saya telah memenangi dalam Piala Sri Endun. Corak tersebut diinspirasikan daripada corak kuih tradisional di Sarawak yang panggil kuih lempuk durian. Kuih, daripada kuih pun boleh jadi motif. Daripada kuih lempuk tu saya gayakan ataupun sebab stylize rekaan baru berdasarkan kuih tersebut. Wah, tak sangka daripada kuih boleh jadi motif design untuk batik. Betul. Jadi warna-warna yang digunakan juga berkait memori-memori indah saya di sana semasa menikmati kuih tersebut. Berkenaan dengan pemeliharaan ataupun untuk meneruskan legasi batik blok ini, ia satu inisiatif yang perlu berterusan sebenarnya. Dia tidak boleh dikatakan mengikut trend ataupun menjadi ikut-ikutan sahaja. Seperti apa yang saya lakukan sepanjang 9-10 tahun saya dalam industri ini, saya pastikan setiap karya yang dihasilkan setiap tahun mempunyai penceritaan ataupun nilai-nilai elemen-elemen yang unik yang boleh diketengahkan di dalam industri.
blog Star Wars tu sangat istimewa buat saya. Untuk mendapat karya sedemikian bukan senang, kerana buah fikiran ataupun proses brainstorm tu berlangsung bersama dengan arwah abang saya. Dialah yang memberi idea untuk saya menggunakan watak, salah satu watak daripada Star Wars itu Darth Vader. Saya dan abang saya memang penggemar ataupun fan Star Wars. Selagi mempunyai peluang dan ruang diberikan, saya akan terus memastikan batik Malaysia kekal berada di pasaran. Seterusnya menjadikan dia satu produk yang popular di mata dunia.